Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam program Mencari Ukur yang anjuran Institut Tanah dan Ukur Negara atau lebih dikenali dengan nama ISTUN. Saya Syahrul Izam bin Abdul Hamid selaku moderator kita pada pagi ini. Okey, program ini boleh diikuti secara live di Facebook ISTUN dan ianya bisa langsung daripada My Studio ISTUN. Okay. Baik tuan-puan baru penonton sekalian, tajuk Bicara Ukur kita pada pagi ini adalah pencerahan ilmu tanda sepadan ukur. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan kita punya panel kita pada hari ini. Okay, di sebelah saya adalah Encik Ahmad bin Omar. Kita punya panel iaitu merupakan Ketua Program Jackson Kadastra Institut Tanah dan Ukur. Apa khabar Encik Ahmad? Alhamdulillah, sihat. Okey. Encik Ahmad telah berkhidmat selama 21 tahun sebagai jurukur di sektor awam. Okey. Baiklah Encik Ahmad. Okey. Sebelum kita menerus topik kita hari ini adalah bicara ukur. Hari ini adalah berkaitan dengan tanda sepadan ukur kadastra. Sebelum itu, marilah kita lihat sedikit video yang disediakan. Dalam banyak-banyak batu apa yang buat orang bergaduh, berselisih faham, berbalah, malah kadang-kadang boleh bawa ke pembunuhan. Batu apa? Batu api? Bukan. Batu seremban? Batu nisan? Bukan. Jawapannya ni, batu ni. Ni. Ni jawapannya ni. Batu sempadan. Ni dah dinamakan batu sempadan Dan kalau elok batu sempadan ni, nampak? Ni batu sempadan ataupun dikenali sebagai tanda sepadan. Ingin mengetahui Okey. Ada yang menyebut batu sepadan, ada juga yang menyebut tanda sepadan. Kedua-duanya menunjukkan perkara yang sama kan Cik Ahmad? Okey. Kadang-kadang kita ada jumpa batu tu serupa tanda sepadan, tapi sebenarnya bukan tanda sepadan lah, bentuk sama. Sebelum kita kupas lebih mendalam tajuk kita pada hari ini, bolehkan Cik Ahmad terangkan apakah itu tanda sepadan? Okey, silakan Cik Ahmad. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton FPL ISTUN yang dihormati, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak ISTUN kerana menjemput saya ke program Bicara Ukur pada kali ini. InsyaAllah di kesempatan ini saya akan berkongsilah sedikit sebanyak ilmu dan pengalaman saya berkenaan tanda sepadan ukur kadastra. Okey, sebentar tadi Tuan Moderator ada bertanya tentang apa itu tanda sepadan. Yeah. Sebenarnya tanda sepadan adalah sebarang tanda. Ini sebarang tanda yang dibenarkan oleh jabatan. Termasuklah apa-apa tanda batu, termasuklah apa-apa batu ukur, paip besi atau paku. Tiang kayu pun termasuk juga di negeri Sarawak. Di Sarawak ni menggunakan belian pek, di mana satu kayu yang kukuh lah di belian pek. Selain itu ada juga tanda sepadan seperti tiang konkrit,
dan atau lain-lain tanda lah yang digunakan bagi maksud menandakan sempadan sesuatu kawasan. Sempadan suatu lot, satu kawasan itu terdiri daripada tanda-tanda sempadan. Tanda-tanda dia kena lebih pada satu, tuan moderator. Ya, tak boleh satu. Kalau satu tak boleh jadi sempadan. Dia perlu pada dua atau lebih lah. Ini tanda-tanda sempadan yang dianggap disambung. Contohnya ada empat penjuru. Kita anggaplah, kita bayangkan dia disambung oleh satu garisan lurus. Satu penjuru, dua penjuru, tiga penjuru, empat penjuru. Macam itulah. Ditutup lah. Ditutup. Ini disambung oleh satu garisan lurus bagi menentukan kedudukan setiap unit tanah dan untuk dikira keluasan lah yang dibendungnya. Tuan Moderator dan para penonton yang saya hormati, batu sempadan nampak macam biasa-biasa saja, tapi dengan mengubah tanda itu secara sesuka hati boleh membuat pergaduhan yang besar, permusuhan berpuluh-puluh tahun dan dari generasi ke generasi. Tanda sempadan tanah adalah satu isu yang sensitif dan seringkali menimbulkan kontroversi. Justru ia perlu diurus takbir dengan teliti lah. Ya. Mengikut Seksyen 39 KTN, selepas hak milik sementara dikeluarkan, berikutan dari pemberi bilikan tanah, pecahan sempadan, pecah bahagian, cantuman atau serbalik kurnia semula, adalah menjadi tanggungjawab pihak tertentu. Tanggungjawab pihak tertentu untuk memastikan ukuran dan penandaan sempadan dilaksanakan dan seterusnya hak milik kekal dikeluarkan. Pihak yang bertanggungjawab yang saya maksudkan itu ialah pertama pejabat tanah atau PTG lah yang perlukan usahakan menyediakan pilihan dan permohonan ukur untuk pihak JUPEM buat ukuran. Seterusnya pihak yang bertanggungjawab juga ialah Jabatan Ukur dan Pemerintah Malaysia dan juga Jurukutan dan Berlesen, yang mana pegawai ukur atau Jurukutan dan Berlesen perlu menyelesaikan ukuran dan penandaan pada masa yang ditetapkan. Menukar hak milik sementara QT kepada FT, kepada hak milik kekal amat penting kerana pada hak milik sementara terdapat unsur kesamaran dan ketidakpastian sempadan tanah yang boleh mencetuskan salah faham dan pertikaian. Semana-mana kita biasalah untuk pengukuran untuk hak milik penentuan dipanggil perenggan untuk menentukan kawasan yang direntah tu. Biasanya pegawai daripada pejabat tanah akan pergi dengan menggunakan arak yang biasa-biasalah, seperti biasanya guna kosmetik campus dan untuk ambil jarak tu gunakan pita ukur saja. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya dapat tahu dah ada penggunaan GPS lah. Tapi walau bagaimanapun ukuran atau bearing yang dikemukakan oleh pejabat tanah atau PDG itu masih tidak muktamad. So dia perlu hantar juga kepada JUPEM lah untuk buat pengukuran halus. Oleh sebab itulah melalui pengukuran dan penandaan sempadan yang dijalankan oleh JUPEM atau Jurukutan dan Berlesen, ianya dapat menyelesaikan timbulnya salah faham dan konflik di kalangan pemilik tanah. Inilah tugas dan tanggungjawab tersirat JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemerintah Malaysia dan juga Jurukutan dan Berlesen dalam menyelesaikan masalah rakyat yang menghadapi pertikaian dan pertengkaran mengenai sempadan lot tanah. Ianya dapat, yang lebih kita boleh simpulkan sebagai ianya dapat menjaga keharmonian hidup sesama manusia. Okey, itu saja. Itu saja. Okey. Barulah jelas. Okey, terima kasih Cik Ahmad. Okey, barulah jelas apa yang dimaksudkan dengan tanda sempadan ataupun batu sempadan, yang mana ia amat penting untuk menandakan lot-lot tanah yang mempunyai pemilik yang telah diukur secara halus, dah keluarkan hak milik kan kekal lah. Okey. Tuan panel, okey, saya dulu pernah juga bertugas sebagai pegawai kerja luar ya di JUPEM lah. Jadi saya biasa jumpa dengan tanda-tanda sempadan ni lah. Jadi namun macam di kalangan orang luar sana ataupun orang awam, kebiasaannya akan keliru ataupun nak mengenal pasti tanda ataupun batu sempadan ini. Boleh tuan kupaskan lebih mendalam lagi jenis tanda sempadan
Macam pengetahuan saya, saya buat ukuran pulau, ada jenis cakar ayam, kan. Jadi boleh Encik Ahmad jelaskan lagi? Baik. Sedang penonton yang saya hormatilah, untuk makluman terdapatlah di luar sana sekarang ni, terdapat banyak bentuk dan ukuran saiz batu sepadan dari mula-mula jabatan ukur ditubuhkan pada tahun 1885 kan, tak silap saya kan itulah. Adalah masa saya pernah berkhidmat di luar sana, zaman-zaman dulu dikatakan ada batu lesung kat Kelantan dulu, ada batu lesung. Maknanya batu tu lebih kurang 7 inci lebar dia tu. Dan ada juga berbentuk segitiga pada tahun 18. Ada perkeliling lah pada tahun perkelilingan Ketua Pengarah Ukur bilangan 4 tahun 1981. Mengubah kepada satu bentuk segi empat. Satu segi empat yang agak kecil lah, lebih kurang 2 inci. Tapi menyeluruh juga sebab lebih ringan lah. Dan seterusnya batu tu dia berubah lagi dan macam-macam lah. Ada juga saya dapat tahu di Johor ada batu sepadan konkrit yang ada tanda bulan bintang, macam-macam ada. Sebab lama kan. Justru itulah satu garis panduan spesifikasi yang seragam telah disediakan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan bagi setiap jenis tanda sepadan yang dibenarkan bagi diguna pakai oleh JUPEM dan Juruketanah Berlesen, supaya tidak menimbulkan kekeliruan kepada tuan tanah dan juga orang awam lah. Mengikut perkeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan bilangan 4 tahun 2005, dinyatakan tanda sepadan mengikut spek dan jenis spesifikasi. Sehubungan itu, bagi tujuan penandaan bahawa sepadan lot kadaster, pegawai ukur atau jabatan Juruketanah Berlesen hendaklah menggunakan tanda sempadan mengikut jenis dan spesifikasi seperti berikut. Yang pertama adalah batu konkrit. Yang pertama adalah batu konkrit. Batu konkrit seperti di layar lah, kalau kita tuan-puan tengok di skrin adalah contohlah apa yang saya maksudkan batu konkrit itu. Batu konkrit bertertulang. Kalau tukang batu cakap berseling. Kalau tukang batu cakap dia perlunya letakkan satu besi yang penyokong lah, tertulang. Dia panggil berseling. Batu tertulang yang panjangnya tidak kurang pada 600 mm dengan garis pusat tidak kurang 75 mm. Dan mempunyai satu tebuk, satu lubang lah. Satu tebuk, satu point di tengah-tengah sebagai titik stesen di tengah-tengah batu tersebutlah. Rajahnya seperti itulah kalau tuan-puan tengok, penonton tengok, ada itulah. Dan bagi batu konkrit yang ditanam oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan, satu pengenalan bertulis JUP, Jabatan Ukur Pemetaan, dicetak di bahagian atas permukaan tu ada JUP. Dan manakala bagi batu bernombor ada nombor pula. Biasanya kalau dulu kan, kalau sebelum ni kita biasanya dalam pengukuran ni ada 1/6. 1/6 tu satu bernombor, 6 lagi batu berkosong. JUP saja saja. JUP saja ada 6, satu tu mesti ada bernombor. Kalau biasa macam itulah yang dipraktikkan sebelum ni. Dan untuk batu sepadan yang dibuat oleh Juruketanah Berlesen, dia sama juga, cuma dia tak ada tulisan pengenalan JUP itulah. Itu kita boleh bezakan, ni batu sepadan yang dibuat oleh Jabatan Ukur, yang ni dibuat oleh Juruketanah Berlesen. Seterusnya adalah jenis yang kedua ialah tiang konkrit. Tiang konkrit sama juga bertertulang, ia ada besi juga dalam tu yang untuk mengukurkan, yang panjangnya 1200 mm, ini 1.2 meter lah hingga ke 1.8 meter. Ia berbentuknya tadi pun berbentuk silinder juga, yang ni pun sama berbentuk silinder dengan garis pusat tidak kurang 70 mm. Kosong paya ni mungkin. Biasanya itulah sebab dia panjang kan. Betul. Tanah kata biasa tanah-tanah berpaya kan. Kalau yang pendek itu kan berapa tadi 600 kan. Sekali tatam dah tenggelam biasa. Yang ni panjang sikit lah. Biasanya di kawasan-kawasan yang swampy lah, yang berpaya macam tu. Kalau tuan-puan tengok ni lah spek di layar tu lah. Seterusnya adalah batu granit.
Yang jenis ketiga adalah batu granit. Batu granit berbentuk 4 segi. Ia bentuk 4 segi dengan ukuran 80 mm lebar dan 120 mm panjang dan 600 mm tinggi dia. 600 setengah kaki lebih lah. 600 mm 0.6 meter tinggi. Yang mempunyai sama juga, dia mesti ada tanda tebuk sebagai titik stesen lah, seperti di skrin. Titik stesen ni lah, maknanya kalau saya kata tadi kan garisan sepadan tu daripada titik-titik tu lah. Dari titik ke titik tu lah tanda sepadan. Bukannya di tepi garisan sepadan tu. Garisan sepadan tu daripada titik ke titik ni. Titik tanda sepadan tu. Itulah pentingnya poin tu. Okey, seterusnya adalah yang keempat ialah paip besi. Paip besi, jenis paip besi ni ya tadi jenis-jenis konkrit lah, batu jenis konkrit, yang ni jenis besi juga. Boleh juga tanda sepadan jenis paip besi ni yang panjangnya tidak kurang 900 mm. Yang mempunyai garis pusat di antaranya 25 mm hingga 50 mm. Tak kira lah ada yang nak besarkan sikit kan, besar lah sikit. Tapi panjang tu adalah 900 mm lah. Okay. Dan sebaik-baiknya jenis besi yang tahan karat lah. Kita gunakan yang tahan karat, dan di tengah-tengah pun ada poin juga. Dan seterusnya yang kelima adalah paku. Paku boleh juga. Paku. Paku. Dan untuk sebelum kita untuk biasalah kebiasaannya tanda-tanda sepadan ni ditanam mengikut kebiasaannya diikut keadaan permukaan tanah atau permukaan satu kawasan itulah. Kadang-kadang ada kawasan itu macam puan cakap berpaya kan. So juruku atau pegawai tu mungkin akan dengan nasihat oleh juruku tanah juruku daerah dia, juruku jajahan dia, kena pastikanlah ni sesuai untuk ni lah. Ada juga permukaan yang berbukah batu, ada juga tanah sepadan perlu tanah di situ, ada juga di tanah yang bertar, ada juga satu konkrit yang kerah. So inilah mungkin untuk paip pepaku ni untuk di kawasan permukaan yang jenis berkonkrit lah, satu konkrit, lantai konkrit ke. Paku nil ni yang panjangnya lebih kurang 65 mm dengan garis pusat 8 mm. Kepala dia pula ni, kepala dia hendaklah bergaris pusat 15 mm. Dia kena ada kepala dan mempunyai penutup bergaris pusat 46 mm. Dia ada yang space yang bukan biasa-biasa lah. Bukan mudah kena, kalau boleh pergi Jepam jugalah. Dan sama juga seperti yang lain-lain, kena ada garisan pusat lah, seperti mana di skrin ni ditunjukkan di skrin. Seterusnya yang keenam adalah pepaku besi. Pepaku besi ni pepaku air juga ataupun ice pipe lah, yang panjangnya lebih panjang sikit, tidak kurang daripada 100 mm dengan bergaris pusat 12 mm. Kepala pepaku pula hendaklah bergaris pusat 25 mm. Jadi dia tu dia kena ada sikit lah. Biasanya kepala tu ada warna penulisan sikit, ada jabatan ukur lah, ada, saya pernah tengok lah, dan mempunyai tanda di tengah-tengah titik lah, di tengah-tengah tu juga kena ada tanda lah, seperti mana yang ni lah yang ditunjukkan. Dan yang terakhir, tanda atas batu. Ni apa yang tuan moderator tanya tadi lah. Ya, betul. Cakar ayam. Cakar ayam. Kalau orang ukur ni biasa cakap buat cakar ayam, tanda cakar ayam. Sebenarnya kalau yang istilah yang betulnya adalah tanda atas batu. Pilihan terakhir. Mark of rock. Mark of rock ni tepat saya, kalau sekiranya kawasan tu tanda sepadan perlu ditanda di atas bongkah batu yang besar. Biasa-biasalah kawasan bukit kan, kadang-kadang ada bongkah kan. Itulah dia ditanam di atas permukaan batu yang mana kita perlu tebuk lah, kita ketuk tebuk sebagai poin. Itulah poin tanda tempat garisan sepadan dia tu. Dan di situ juga kita perlu kita perlu tunjukkanlah anak panah. Anak panah bukan tunjuk biasa-biasa, kita kena pahat sikit, ketuk-ketuk seperti mana di skrin lah, ya menghala ke arah lubang tu lah, point station tu. Itulah lebih kurang 7 tanda sepadan ya, seperti mana yang diperuntukkan dalam Perkeliling Perkara Ketua Pengarah Ukur Bilangan 4 2005. Dan ada satu lagi dimaklumkan juga, sekiranya yang ke-8 tu, yang ke-8 adalah sebarang tanda lain yang dibenarkan oleh jabatan dari semasa ke semasa lah. Sekiranya
ada satu kes-kes yang tertentu lah kan, kes tertentu kita nak buat sikit lain pada itulah, kita bolehlah buat permohonan kepada pengarah hukum negeri berkenaan apa permohonan kita tu, atau apabila, dan mungkin pihak pengarah hukum negeri akan semaklah, sekiranya diluluskan dia akan bagilah. Dan biasanya, dan itu yang terpencil lah, biasanya yang tujuh jenis ni lah yang biasa dipraktikkan ya, di Malaysia sekarang inilah. Okey, baiklah tuan-tuan dan para penonton sekalian, itulah 7 jenis tanda sepadan yang telah ditetapkan oleh Perkeliling untuk tanda-tanda sepadan tadilah. Okey. Selepas selesai bicara hukum ni, tuan-tuan para penonton dah boleh kenal dan bezakan jenis-jenis tanda sepadan yang ada. Okey. Seterusnya tuan, okey, sekiranya kita ini soalan yang terakhirlah untuk kita pada pagi ini, iaitu tentang tanggungjawab dan penjagaan batu sepadan. Okey, macam biasalah, bagaimana kita nak menjaga batu sepadan itu? Adakah boleh dipindahkan? Itu kadang-kadang macam hari ni kita baru masuk ukur, esok mereka dah buat gali, dia orang dah cabut dah. Ataupun tempat tu macam mana? Dia yang kebun sebelah terang, dia semak. Dia boleh besarkan ke macam mana tu? Boleh Cik Ahmad jelaskan kaedah untuk pengurusan tanda sepadan ni? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak penonton yang hormati, sebelum saya terus kepada soalan Tuan Moderator, baiklah kita tengok dulu sedikit sebanyak ada pihak kami lah Urusti ada menyediakan video ini video tanda sepadan. Sebab apa? Tanda sepadan ni bukan sahaja ditekankan dalam bab perundangan, tanda sepadan juga ditekankan dalam bab agama. Dunia dan akhirat. So pihak Urusti ada menyediakan. Mari sama-sama kita tengok video sementara ya. Okey. Mari zaman kita hari ni satu lagi penyakit yang kita takut, iaitulah takut masalah jiran ni. Buat lagi tanah. Alih pagar orang ke. Ingat molek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, man zalama qaida shibrin minal ardi. Siapa dia ambil jeka ya bumi orang, tanah jiran, tuwiqahu min sabi aradin, Allah Taala akan gulau 7 lapis bumi tak atas kepala dia sah. Tak kita seguni bumi tak gerak dah nak pikul. Kau gerak. Seguni tanah boleh. Boleh lagi 2 guni ni nak gulau 7 lapis. Bayangkan sejeka 7 lapis bumi. Lapis bumi ni berapa kaki lapis bumi agak. Tak larat kita. Mana nak bagi Nabi nak bagi tahu betapa di antara benda yang Allah Taala tak tengok manusia ni pada akhirat esok, man ghayyara itu kan suka mari juruku mari sini. Jangan mudah-mudah kita orang tua hak ada ni, jangan kata tak apalah nanti mati anak buatlah. Lo ni kita kena atur. Jangan sampai anak-anak berkelahi sini mualih. Sudah. Baiklah, alhamdulillah. Untuk makluman inilah kita telah mendengar sedikit sebanyak apa penjelasan daripada dalam bab agama lah. Untuk makluman Tuan Moderator, semasa kami menyediakan video ni, saya ada bertanya pada pegawai saya. Sebab saya tengok ustaz kita ni bercakap dengan logat Kelantan. Cakap bahasa Kelantan, logat dialek Kelantan, Pantai Timur. So saya tanyalah pegawai saya tu, tadi ada perkataan disebutkan ustaz tu korok. Dia cakap korok. Lepas tu saya tanya dia, faham ke maksud apa itu korok? Pendengar itu tahu tak? Mak faham tak apa maksud korok? Ya, tak faham. Tak faham. Ini korok dialek Kelantan lah. Ya, sebenarnya untuk masuk korok sebenarnya lah yang ustaz tu masukkan ialah kor tu adalah atau kor tak atau rok tu mampukah menanggung beban. Kor atau mampukah menanggung beban sekiranya kalau yang ringan-ringan bolehlah kita, atau kalau sekiranya 7 lapis langit itu digulung letak atas belakang kita, rok ni mampukah kita menanggung. Itulah lebih kurang sedikit daripada tajuk sikit lah, tak boleh nak uraikan, takut berkenaan dengan dialek sikit. Minta maaf ya Tuan Moderator. Boleh.
Okey, berbalik kepada soalan Tuan Moderator tadi, iaitu tanggungjawab dan dalam penjagaan tanah sepadan. Pada pandangan saya, baik saja selepas ukuran dan penandaan dibuat oleh JUPEM atau Juku Tanah Belesin, tuan tanah dinasihatkanlah agar meletak struktur tertentu agar berdekatanlah, struktur tertentu berdekatan tanah sepadan sebagai pelindung, sebagai lindunglah, melindung tanah sepadan tu, atau sebagai panduan di masa hadapan, sebagai contoh yang meletakkan pancang kayu dan kita kita spray merah ke, atau kita tanam pokok ke di sebelah itulah, atau meminda pagar dan sebagainya lah, atau maksud sebagai pelindung dan sebagai tanda lah untuk masa hadapan. Seperti mana kita sudah maklumlah, saiz yang saya utarakan tadi kan, saiz tanah sepadan ni adalah kecil saja, permukaannya itu kecil saja dan sering ditutupi oleh pokok-pokok kecil menyebabkan ia sukar. Ianya sukar dikesan oleh orang awam lah di masa hadapan. Kadang-kadang tanda sepadan ini ditolak atau dilanggar oleh pemandu jentera lah. Macam kes ke apa-apalah, sawa kan, sawa. Yang buat satu projek dia langgarlah tanpa disedari semasa menjalankan kerja-kerja pembersihan kawasan. Itu adalah menjadi tanggungjawab lah. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua, terutama juruukur dan tuan tanah, bagi menjaga tanah sepadan agar ianya berada dalam kedudukan asal, kedudukan yang betul lah, yang baik. Inilah maknanya kita perlu cakna lah dengan batu sepadan itulah, jaga dengan baik-baik. Sebab pengalaman saya semasa menjadi juruukur jajahan, juruukur daerah sebelum ni lah. Ada tanah sepadan tu, tuan tanah ni ia menjadikan sebagai tempat mengikat ternakan dia. Oh, ternakan. Ikat tempat tambat tali tali ikat kat batu sepadan. Batu sepadan tu 8 inci je. 8 cm kan? 8 cm, 8 cm. Lepas tu adalah sikit lepas tu ada hakisan sikit, ada ikat situ pula. Adulah, kalau takut-takut tengok lembu jantan ni kuat. Oh, tak kukuh juga kita punya batu sepadan lah. Batu sepadan kuat. Tengok lembu jantan, tengok lembu betina pula. Aduh, tercabut batu kita kadang. Lembu ni kuat tuan. Itulah kita tengok ada jugalah orang kita ni maknanya tak cakna lah batu sepadan. Apatah lagi ada setengah-setengah tu macam tuan Moderator cakap tadi, ada yang ingin mengalihkan. Oleh sebab itu dalam Seksyen 403 A dan B Kanun Tanah Negara memperuntukkan denda tidak melebihi RM500 atau membayar kos pemulihan kepada mereka yang mengganggu, merosakkan, memindah tanah sepadan lain-lain lah, kena denda lah. Sekiranya tuan tanah atau apa-apa yang melaporkan benda ini kepada jabat tanah dan sebagainya, dia akan boleh dibawa ke kes benda ni ke atas lah. So boleh didenda lah sampai 500, itulah banyak lah. Maknanya saya itulah memperingatkan supaya kita lebih cakna lah dengan tentang penjagaan tanggungjawab kita dalam penjagaan tanah sepadan. Okeylah, itu tuan Moderator, itulah sahaja beberapa pandangan lah perhubungan tanggungjawab bagi penjagaan tanah sepadan. Terima kasih. Okey, baiklah sidang penonton sekalian. Okey, seperti tadi kita telah mengupas apakah itu tanda sepadan dan kepentingannya. Itu tanda sepadan itu mewakili kita punya apa yang ada tertulis di Plan Akui yang diakui oleh JUPEM. Okey. Seterusnya tuan panel telah menerangkan dengan tepi inci jenis-jenis tanda sepadan, iaitu kesemuanya ada 7 jenis dan akan bertambah ikut keperluan lah kan Cik Ahmad. Okey. Dan kemudian terakhir tuan panel telah berkongsi pengetahuan bersama tentang tanggungjawab penjagaan tanda sepadan sekaligus mengupas kepentingan tentang tanda sepadan. Okey, tanda sepadan ini tidak boleh diubah. Mungkin kita salah lah dari segi undang-undang di dunia ataupun di akhirat. Betul. Okey. Taruh tadi. Okey, tuan-tuan, puan-puan sekalian, rasanya cukup padat untuk bicara ukur kita pada hari ini. Okey. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ahmad kerana sudi berkongsi ilmu
dalam program Bicara Ukur kita pada hari ini. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam program akan datang. Okey. Okey, terima kasih saya ucapkan pada semua penonton yang tetap kekal setia menonton secara live di Facebook Instone. Okey, saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan penonton sekalian untuk pakat-pakat menyertai kursus-kursus yang anjuran Instone. Boleh semak di laman web Instone. Okey. Sampai itu boleh juga like, follow, share, subscribe Facebook, TikTok dan YouTube Instone. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di Bicara Ukur pada masa akan datang. Okey, sekian, terima kasih dan salam hormat. Okey. Okey, Encik Ahmad, terima kasih Encik Ahmad.